Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kau lihat, nampak ke? Tak nampak? Ajak aku pergi dekat cermin kot, mungkin boleh nampak. Aku nak tunjuk yang aku flashkan ni adalah DJI Neo tu. Sangat smooth kan? Smooth dan lembut. Kita boleh record audio tanpa menggunakan external mic dan sebagainya. Tapi kita melalui remote control. Nanti aku akan tunjuk cara dia. Kita akan guna recording, tapi itu video lain lah. Sekarang ni kita nak fly santai sambil bervlog. So ini adalah DJI Neo. Kita tengok berapa tinggi dia boleh pergi. Kita try naik tinggi sikit. Agak tinggi. Aku pun dah lama tak fly kawasan ni. Kita tengok Gunung Purai ni, Gunung Purai. Tu dia Gunung Purai. Hui, berkabus. Ada rider basikal kat bawah. Nampak tak? Tu ada dua rider basikal di bawah. Okay, sekarang ni pada ketinggian bawah 50 meter je. Sambil kita melayan view sunrise di ketinggian 50-60 meter. Sambil kita melihat keindahan alam di sekitar. Ini rakaman daripada DJI Neo. Nice, cantik. Lawa Tengok sebelah sana. Ni ketinggian baru 80 Kita naik tinggi sikit naik 100. Aku memang suka fly pada ketinggian 100 naik. Bateri 9 minit lagi cukup kot untuk kita nak main-main kawasan ni. Okay, ketinggian 100 meter. Ketinggian 100 meter apa nampak ke bawah? Kita tengok ke bawah. Macam ni rupa ke bawah dia. Tinggi guys. Memang tinggi. Okay, aku bersama kucing. Kalau kau boleh dengar suara kucing, kucing cakap sikit. Okay, kita santai dulu. Mari kita terbang, turun bawah sikit 900 meter Kita tinggi sikit. Ni dah turun 80. Kita masuk ke 50. Dan kita akan tolak ke depan sikit. Kita akan pergi kepada laluan aku. Okay, kita masuk ke kawasan sini. Dan kita mencilok-cilok di sini. Op. Depan ni ada pokok sikit telak. Okay. So ini dia rakaman daripada DJI Neo. Aku nak jual lah yang Neo ni. Tapi bila main balik, best pula lah. Boleh rakam suara macam ni. Kucing aku takut. Apa yang? Kita try fly rendah sikit. Okay, kalau korang lihat, ini dah rakaman daripada DJI Neo 2. Kita fly santai-santai. Terbayang dia. Okay. Kita boleh fly lagi 7 minit. Kucing aku terekam nanti ni. Tengok dia. Nasi dekat belakang. Dia follow dia. Tu dia. Ya. Okay. So ini dia. Rakaman daripada DJI Neo tu. Bunga durian, 4 bunga durian banyak Rakaman daripada DJI Neo tu. Memang cun. Kita boleh fly 100 meter tadi tinggi. Untuk capture bawah memang cantik lagi. Tadi aku bawa kiwi tayar. Hitaman tayar aku. Ok, ni saja-saja je. Discharge bateri dan sebagainya lah. Ok, kita jumpa lagi untuk rakaman video seterusnya. Ini one shot video saja test. Rakaman daripada audio daripada phone direct ke video footage. Dan macam itulah keadaan dia. So kalau nak tengok macam mana setting dia, aku tak ada pakai screen recording dan sebagainya. Dia auto record dan masuk ke Neo. Nanti aku akan tunjuk cara-cara dia.
Kalau nak tahu komen lah, nanti aku buat. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.